Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memilih Rasa Oren kali ini untuk segmen baharu Trade Talk dalam Rasa Oren Trade Talk. Okey, terima kasih kepada yang terus share berkenaan dengan Rasa Oren, dan kali ini kita hadir bersama dengan pengusaha-pengusaha yang bertungkus lumus untuk menjayakan perniagaan mereka, dan kami di sini Rasa Oren membuka ruang untuk mereka ini mempromosikan, memasarkan produk mereka. Dan pada hari ini bersama dengan kita adalah pengasas Lazizon Food and Beverage, iaitu Puan Nur Fatihah Abdul Samad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik, sihat Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, cerita bab raya ni mungkin hari ni tengok produk depan saya ni macam banyak permintaannya ni. Alhamdulillah. Okey Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita mungkin nak tanya sedikitlah berkenaan dengan latar belakang Puan dan juga latar belakang berkenaan dengan Lazizon Food and Beverage ni yang dimaklumkan kepada saya berada di Air Tawar 1 sekarang ni. Betul. Memang kedainya tu di situlah. Kita bukan kedai, kita ada permis proses lah dekat Feda Air Tawar 1. Oh, bertempat di sana di Air Tawar 1. Betul. Dan mungkin boleh saya tanya, sebelum ni pernah orang kata menceburkan diri selain daripada produk makanan ni ke, ataupun pernah menceburi bidang lain? Okey. Assalamualaikum. Saya Fatihah. Boleh panggil saya Kakak Popiah. Kakak Popiah. Alamak, rasa senang macam sikit. tua pula. Rasa macam tua pula. Sikit. Okey, saya Kakak Popiah. Boleh. Tadi tanya saya macam mana tertubuhnya Lazizon ni kan. Okey, sebelum Lazizon ni diwujudkan, waktu tu pandemik lah, COVID, sebenarnya saya adalah graphic designer. Oh. Kita ada company printing, tapi biasalah COVID. Yes. So semua tak boleh nak bekerja apa semua, tapi kita ada komitmen. Oh, okey, betul. Trend kan time tu buka peti ais. Saya pun sama juga. Buka peti ais. Nampak-nampak. Terpaksa akur dengan trend. Kita ni orang banyak betul ni share resepi. So kita buka peti ais, okey ada Popiah. Kita pun inovasi lah. Dia kreatif kan time tu. Betul. So kita buat dan kita jadikan satu produk. Waktu tu saya je live, ada macam kita tengok bola kot, pertandingan bola. So saya dengan husband, kita live dekat dalam Facebook. So kita live, kita makan, jadi kawan-kawan ni tanya. Lagi-lagi sebab suami saya sebenarnya anggota PDRM. Oh, okey. So rakan-rakan yang kena jaga sempadan semua kan. Macam sakit hati je duduk rumah. Sambil makan-makan. Jadi dari situlah bermulanya. So kita share-share dan orang kata why not kita menjual. Mulakan idea untuk menjual tu. Sebab saya tak ada pengetahuan langsung pasal makanan. Saya lulusan ukur tanah. Oh, tak ada jauh tu lulusan ukur tanah, bidang grafik. Betul. Kemudian bidang pemakanan pula kan. Dia macam satu cerita yang boleh celencong. Betul-betul. Okey, tapi daripada situ bermulanya orang kata cetusan untuk menubuhkan Lazizon Food and Beverage inilah. Betul. Dan masa itu juga bermula pemilihan nama ke ataupun macam mana? Macam mana boleh terbit idea Lazizon? Wah, gitu. Cerita dia panjang, dipendekkan. Dipendekkan sebab kita dalam printing, kita punya pelanggan ada yang bidang makanan. Waktu tu saya macam hari-hari buat curry puff, ada orang makan ke? Kan hari-hari buat roti canai frozen, ada orang makan ke? So saya pun berangan. Berangan tu tak salah kan? Percuma. Saya berangan, saya search satu nama, sedap. Dalam semua bahasa. So saya terpikat dengan satu bahasa Arab, Laziz. Lepas tu bila kita dah bring forward, kita dah sampai ke tahap sekarang. Jadinya bila buat produk makanan tu, takkan saya nak guna perkataan sedap on. Macam tak berapa nak on. Betul. Cakap macam pelik je nama sedap on ni. So kita gabungkan jadi Lazizon. Sebab secara tak langsung bila macam Cik sebut Lazizon, satu doa kan. Ya, betul. Moga-moga dia berterusanlah sedap. InsyaAllah. Okey, jadi kat sini hari ni apa yang ditawarkan oleh Lazizon tu sendiri sebenarnya? Okey, sebenarnya Lazizon ni sangat unik. Kami hanya satu produk sahaja. Kita ada Popiah mini tapi kita pelbagai perisa. Sekarang yang saya bawakan ada Popiah Nestle. Inilah Nestle. Nestle ni cerita ke apa? Nestle. Ini Popiah Nestle ni kalau ikut dia punya ingredient dia ni, saya tengok kat sini kulit Popiah wajib lah kan. Popiah tapi
Nestle macam apa? Nestem Ya. Dia Nestem dan Holly. Oh, Nestem dan Holly. So patutlah Nestle. Okay. Alright. So yang ni memang khusus Ni killer. So killer kita ada salted egg dengan cheese. Killer produk. Yang ni killer lah. Lazizon Popiah Nestle. Okey. Sebenarnya unik. Nampak kan dia digulung, kemas. Ya. Sebenarnya yang menggulung tu adalah warga Felda. Oh, saya ada dia buat tu manual ke macam mana? Betul. Saya ada lebih kurang kalau bukan musim perayaan, kita ada 23 orang tukang gulung melibatkan 23, okey. Betul, melibatkan 6 kampung sekitar Felda. Kalau di air tawar ni bermakna yang paling hampir air tawar satu komplek air tawar tu lah. Kita ada air tawar 1, air tawar 2, air tawar 3, air tawar 4, air tawar 5 dan juga Sungai Emas. Sungai Emas. Sungai Emas masuk bawah Felda tak kan? Tak, tapi dia kampung punya sebelah lah. Betul. Kampung yang berhampiran. Betul, sebab dia ada Semencu pun ada, Papan Timur pun ada. So dia punya, sebab saya jenis kita hantar pada satu rumah. So diorang akan datang ke situlah untuk ambil. Bukan dibuat di pusat, contohnya bertempat di air tawar satu, mana yang datang dekat ke situ tempat kami tu, kami goreng, kita bancur, kita bungkus, and then marketing kita kat situ. Tapi untuk menggulung ni memang kita, sebab waktu tu COVID kan, orang tak dapat nak pergi kerja. Kami di Johor, Singapura kan, pun tak dapat nak lepas border. So sama-samalah. Jadi maknanya menggunakan kesempatan di dalam tempoh kurungan tersebut. Jadi barang dihantar, buat di rumah, hantar ke pusat proses. Betul. Saya selalu guna konsep Lazizon ni macam saya ni tukang jual je sebenarnya. Okey. Ni rezeki dia orang. Kita kongsi rezeki. Dia orang bekerja, tapi mungkin saya ada sedikit ilmu untuk memasarkan. So saya kata tak apalah, kita tolong jual. Okey. Jadi dah bila kita duk sebut cerita pasal pengusaha pandemik COVID. Jadi mungkin boleh puan kongsikan apakah cabaran paling besar dalam proses menubuhkan Lazizon ni sehingga hari ini, dalam tempoh kurungan tersebut kan, apakah cabaran paling besar sehingga jadinya berjayanya hari ini? Waktu tu yang paling besar sekali bila kita nak bagi training lah dekat orang, sebab kita tak boleh nak face to face sangat. Tu yang agak cabaran terbesar. Tapi lepas daripada tu kita dah sebab sekarang alhamdulillah Lazizon dah ada pensijilan mesti. So semua orang kita dah bagi training, kita dah ada ikut SOP yang baik, alhamdulillah lah. Dan juga di sini ada Jabatan Pertanian. Di bawah bimbingan. Betul, Jabatan Pertanian Negeri Johor. Okey, jadi memang pergi kursus di bawah Jabatan Pertanian ni ke ataupun macam mana? Ya, Jabatan Pertanian salah satu juga sama seperti Felda masa kita mula tubuhkan. Felda nampak komitmen kami, Felda datang approach. Felda datang approach. Ya, Felda datang. Sebab alhamdulillah dekat Air Tawar 1 ni kita ada satu komuniti, nama dia IKS Felda Air Tawar 1. Dalam tu sebenarnya ramai usahawan lain. Jadi bila mereka nampak kita ada komitmen, kita ada produk dan kita ada komitmen untuk membangunkan dan membantu penduduk Felda yang lain. Jadi mereka approach kita, nak tak kembangkan. So kami boleh bagi bantuan. Masa tu puan didekati tu masa dalam contoh karnival ke ataupun macam bukan? Tak, sebab kita buat kat rumah. Diorang nampak. So Felda datang ke rumah. Memang saya buat dekat laman rumah. Ya. So maknanya memang secara tak langsung benda tu nampak. Betul. Okey. Kemudian Felda datang dan terus menawarkan lah. Ya, Felda bagi sebab kami sebenarnya dengan Jabatan Pertanian kami dapat juga grant. Permis sekarang berada di bawah Jabatan Pertanian Negeri Johor. Grant bangunan barulah. Jadi bangunan tu nak didirikan dekat mana? Jadi Felda datang, dirikan dekat kawasan yang telah kita KZ kan. So Felda bagi kita ruang lah, macam tanah lah kan untuk kita dirikan. Di kawasan air tawar tu ya? Betul. Kita macam ada lebih kurang dalam 9 usahawan dalam tu. Semua pun Felda bantu. Jabatan sebenarnya bukan pertanian saja, banyak. Banyak agensi yang terlibat lah. Ada Farma, ada PUJB, ramai lagi. Ya. Jadi kat sini boleh saya tahu sehingga kini berapa orang kata kadar jualan untuk produk Popiah Cheese ni? Kadar jualan sehingga 2024 Disember alhamdulillah nilai lah kan. 450,000. 450,000 maknanya bukan kecil-kecil, 450,000. Jadi kepada anda yang mungkin nampak macam sedap kan. Jadi kalau kata berminat untuk mendapatkan produk Lazizon Food and Beverage iaitu
Popia Nestle ataupun yang satu lagi apa? Nama dia? Cheese, Popia Cheese. Yang salted egg ni dia famous dekat Singapura. Oh, Singapura. So sekarang ni kalau ikutkan ada berapa variasi? Kita ada 4, satu lagi balado. Balado. Cuma balado tu kita import preset dia daripada Aceh sebenarnya. So dia sekarang kita terputus stok sebab baru lepas hari raya kan. Jadi yang balado tu dia tengah tak ada lah. Gitu. Okey. So maknanya yang tu nak kata hot selling pun sebahagian lah. Betul. Sebenarnya semualah hot selling. Cuma yang Nestle ni sebab dia the first one. Oh, yang ni yang mula-mula. Ya, ni yang mula-mula. Okey. Nampak macam menarik. Okey, jadi kita sedia maklum berkenaan dengan perusahaan ini timbul di kala kekangan kurungan waktu COVID tersebut. Jadi kat situ kita tidak boleh menafikan usaha untuk kita mencari pendapatan di samping yang macam Puan cakap tadi, komitmen yang perlu ditanggung kan. Jadi alhamdulillah sehingga kini berjaya. Dan di sini kita buka ruang untuk Puan macam mana untuk pengguna kalau kata ada yang berminat untuk mendapatkan produk Lazizone ni sendiri. Okey, untuk dapatkan produk Lazizone, sebenarnya kita lebih konsep kepada offline lah. Kita letak di kedai-kedai keripik, kedai pam minyak dan juga kedai makan. Oh, kalau pam minyak tu di mana tu, Puan? Sekitar Negeri Johor, Negeri Sembilan dan juga Selangor ada. Tapi pasaran macam kedai keripik ada juga di Perak, Singapura lah. Tapi kalau untuk online sebenarnya ada. Boleh follow kita punya TikTok, lazizone.popia.nestem. lazizone.popia.nestem. Kalau Facebook Lazizone, kalau Instagram Laziz_on. Dia bukan Lazizone sambung kan? Dia Laziz.on. Laziz_on. Okey. Alright. Jadi cetusan idea untuk mencetuskan Lazizone Food and Beverage ni adalah bersama dengan suami lah. Betul. Macam dia momen tu saya ingat lah. Waktu tu kita nak lepak kat kedai mamak pun tak boleh kan. Okey. Memang tak boleh keluar lah masa tu. Tapi cuba kita felda, rumah sebiji-sebiji. So kita pun buatlah kedai mamak depan rumah. Dapat dulu dol kanan. Ya. Lah apa sambil-sambil lah. Berangan, corang kaya duduk. Tapi kita berangan tu percuma. Saya sangat percaya berangan tu percuma tapi dia umpama satu doa. Allah akhirnya direalisasikan. Betul. Alhamdulillah. Saya sebenarnya rindu waktu COVID tu. Mungkin bagi orang sebab saya ada panik waktu tu, saya rasa semua orang panik sebab kita tengok kan result apa semua. Jadi mungkin bagi orang COVID ni membawa padah, tapi bagi kami tak, COVID satu tu rahmat berubah. Kerana COVID kami berubah lah. Maknanya kena letak kat situ satu pegangan husnuzon. Bersangka baik, tambah-tambah dengan Tuhan. InsyaAllah berezeki itu datang. Okey. Dan hari ini saya nak highlight sikit. Kita ada Popia Cheese. Ni Popia Cheese. Okey, boleh zoom sikit kan? Popia Cheese. Okey, lagi satu salted egg. Ni Egg. killer di Singapura. Ni killer Singapura katanya. Killer Singapura. Betul. Nampak macam sedap ni. Salted egg, lagi cheese. Satu ni cheese. Okey, dan satu lagi killer katanya. Ni Malaysia lah. Ni di Malaysia. Oh, Malaysia suka ni Popia Nestle Dia sangat suka. Saya tak pasti, mungkin Singapura ni dia kurang suka yang manis. So yang ni dia tak manis lah. Ni dia manis. Ini manis lah. Tapi di Singapura lebih sukakan yang salted egg lah. Ini kan salted egg. Ini cheese. Ini salted egg. Yang ni pasaran Singapura. So mungkin pengguna-pengguna di Malaysia boleh cuba dapatkan ni, try tengok macam mana. Salted egg. Sebelum ni kami masuk Singapura, macam orang kata ikut ejen. Tapi itulah saya kata kita beri komitmen. Alhamdulillah bila kita dah dapat pensijilan mesti, so kita boleh masuk atas nama kita lah. Alhamdulillah. Jadi maknanya pergi sendiri. Betul. Okey. Maknanya pasang ejen pemasaran sendiri ke ataupun macam mana? Tak adalah ejen pemasaran, kita pergi sendiri. Kita belajar macam mana kita nak masukkan produk kat situ. Dari situ sebenarnya Felda banyak membantu. Alhamdulillah. Sebab saya ni kawasan saya macam pelancongan Kota Tinggi. Jadi bila ada pelancong dari Singapura datang, dia akan pit stop juga kat tempat kami. Jadi dekat situ diorang dah start kenal. Dah macam pusat persinggahan pula. Betul. Okay. So tadi saya kata kita ada satu kawasan IKS, dia sebenarnya banyak produk kat situ. Bukan saya je. Kita banyak produk. So bila orang datang, dia akan start tanyalah, bila nak bawa ke sana, bila nak bawa ke sini. Gitu.
Jadi diorang yang datang tu bagi saya idea. Okey, saya kena hantar kat sana. Ya. Okey, betul faham. Okey, jadi mungkin kita bagi ruang untuk Puan highlight produk ini untuk minit-minit terakhir. Jadi kepada anda, stay tune bersama Rasa Oren Trade Talk dengan Kakak Popiah hari ini. Okey, sila Puan. Okey. So alhamdulillah hari ini Lazizon datang bawa produk Popiah Mini. Sebenarnya Popiah Mini pelbagai pizza. Kita ada 4. Popiah Mini Nestle, Popiah Mini Cheese dan Popiah Mini Salted Egg. So untuk dapatkan produk ni boleh dapatkan di kedai-kedai Agro Bazaar sebenarnya yang kedai keripik dan juga boleh dapat kedai paminyak dan kedai makan. Dan boleh juga follow kita punya online iaitu TikTok lazizon.popiah.nestem, Facebook Lazizon dan juga Instagram laziz_on. Ya. Ingat Popiah, ingat Lazizon. Yang mana ianya bertempat di Air Tawar 1, Felda sendiri. Betul. Okey. Jadi terima kasih. Jumpa lagi untuk next session Rasa Oren Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.